Sejarah emas penuh skandal. Alasan bersandarkan emas fizikal tak boleh lagi nak dipakai. Itu bukan alasan baru. Bahkan alasan itu sudah digunakan oleh skamer emas bertahun-tahun lamanya. Hanya orang yang tak membaca sejarah emas je yang tak tahu tentang perkara tu. Emas penuh dengan skandal bukan setahun dua. Bahkan ratusan dan ribuan tahun manusia menipu tentang emas. Yang menipu bukan sahaja orang biasa-biasa, tetapi penipuan secara berinstitusi juga berlaku sehinggakan Mike Maloney, pakar sejarah mata wang, pernah gelarkan sebagai penipuan terbesar dalam sejarah dunia. Ia penipuan tentang emas dengan terma bersandarkan emas fizikal. Tanpa fizikal, jangan percaya sesiapa. Klik link di bio saya sekarang atau DM hubungi saya terus untuk dapatkan emas fizikal anda sekarang melalui Public Gold yang terbukti trusted selama 18 tahun dan dipercayai oleh 2 juta penyimpan emas. Sebenarnya tak perlu complicated sangat pun untuk faham perkara ni. Tengok sajalah, mereka yang beli emas fizikal pun boleh kena tipu. Inikah pula yang beli emas tapi emas yang tak nampak? Hairan, jangan percaya sesiapa. Beli emas, pastikan dapat emas fizikal. Klik link di bio atau terus hubungi saya untuk dapatkan emas fizikal anda. Tengok tutorial pin video di profil saya.